tolong satu hal, tapi ada lagi satu juga perbincangan dari sudut lain, iaitu pasal menggalakkan orang lagi tak bekerja. Itu satu pasal lain pula tu. Itu jadi satu lagi perbincangan lain pula dia. So aku rasa tu antara yang best lah. Aku nak tanya hang sikit. Sebab hang ada kata pasal, bila sebut tu kan, hang ada kata pasal berkemungkinan lambakan NGO berniat murni akhirnya dimanipulasi oleh kemalasan diri setengah pihak untuk terus dibelenggu kemiskinan dan kekal di dalamnya tanpa mengubah nasib masing-masing untuk membaiki tahap ekonomi supaya lebih baik daripada tahap sedia ada. Hang rasa sesuai kau hang guna perkataan malas dalam ni? Dalam keadaan yang, yalah, kita cakap pasal gelandangan kan, kita cakap pasal makanan, dia tak cukup makanan. Tapi ada NGO yang bagi, tiba-tiba hang kaitkan pula dengan kemalasan. Mungkin sikit dia aku jawab tu dengan aku kata, mungkin masuk ke pintu masuk kemiskinan ataupun pintu masuk nak jadi gelandangan tu, dia multifaktorial. Dia bukan pilihan kita masing-masing. Tak ada siapa-siapa yang nak pilih. Melainkan ada lah juga yang pilih memang untuk tidur di jalanan tu, untuk mengurangkan kos. Fine. Tapi kalau orang yang betul-betul susah, dia memang kehilangan kerja lah apa semua, masuk ke pintu kemiskinan tu dengan keadaan yang bukan pilihan. Tapi bila dah lama dia duduk situ, dia rasa macam aku tak ada hutang, aku dapat makan free, selesa. Dia dah start selesa dengan kemiskinan tu. Itu yang aku katakan macam mana memupuk kemalasan tu. Dia tu topik yang sebenarnya wajar dibincang kat dia. Hamba akan kata aku macam judge. Tapi bila kita sembang dengan orang-orang macam contoh pengurusi NGO Islamic Charity Society, Abang Zamri, Abang Zamri Abang Zamri akan kata, dia kes gelandangan ni, dia memang rajin, dia bagi kerja, dia main kerja lah apa semua. Mula-mula dia akan demand nak minta motor apa semua. Tapi last sekali dia mai, dia kata tak apa, aku tak mahu motor dah, aku dah ada bicycle, aku boleh pergi kerja. Nampak usaha tu. Tapi ada yang memang malas tu, memang malas. Ada yang satu yang dia bagi kerja cleaner tu. Set kerja untuk bagi cleaner apa semua. Bincang dalam buku ni. Tapi dalam sekali dia tu yang tak show up on time nak pergi nak pergi kerja tu dan sebagainya. So itu masalah. Jadi kita nak kata ada masalah lebih utama. Masalah sikap tu wujud. Kita tak boleh nak kata semua. Masalah kemiskinan pun wujud. Yes. So macam yang tu kalau aku nak respon lah kenapa aku guna perkataan malas dan sebagainya. Bukan aku pukul rata semua gelandangan tu malas. Mereka ni memang suka hidup miskin. Bukan. Tak. Bukan. Tapi kalau hangpa baca buku ni, apa akan faham lah.